Hai, Assalamualaikum semua. Pernah makan sup tahu lembut tak? Memang sangat sedap. Kalau sekali cuba, pasti akan buat lagi. Bahan dia mudah saja. Kita tumis 3 ulas bawang putih terlampau dicincang. Okey, setelah tumisan garing, kita masukkan 2 biji tomato. Tomato ni kita dadu. Dan seeloknya kita guna tomato yang masak ranum. Saya guna ni yang masih lagi pejal. Jadi kita kena lenyek-lenyek dia supaya dia hancur. Okey, setelah tomato tadi tu hancur ataupun dah lunyai macam ni, kita masukkan 2 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar kicap cair. Kicap cair ni kalau tak ada boleh skip je. Okey, seterusnya kita masukkan sedikit saja sos tomato sebab saya guna tadi yang tak ranum. Kemudian kita masukkan 1 sudu besar sos cili. Kemudian kita tumis dia sebentar. Seterusnya kita masukkan fucuk. Fucuk ni saya dah rendam terlebih dahulu hingga lembut. Kuantiti tu nak letak banyak mana? Yang ni terpulang. Kalau suka boleh letak banyak. Lepas tu kita masukkan juga cendawan hitam. Kalau dua bahan ni tak ada macam mana? Cuba usahakan untuk masuk ke dalam sup ni salah satu daripada bahan ni. Sama ada fucuk ataupun cendawan hitam. Okey, dia cendawan hitam tu dia akan naikkan warna kita punya sup tahu lembut ni. Okey, lepas tu kita masukkan air. Air ni bergantung nak kuah dia sebanyak mana. Lepas tu kita masukkan serbuk patin ayam dan kita biarkan dia merenih sebentar. Kemudian kita masukkan udang. Udang ni optional saja. Kalau kebetulan ada stok dekat rumah, boleh masukkan udang. Kalau tak ada, boleh skip saja. Okey, kita biarkan udang ni masak sampai warna dia nampak oren-oren. Lepas tu kita rasa dulu sup ni. Kalau dah cukup masin, tak payah letak garam. Kalau kurang masin, boleh letak sedikit garam. Okey, lepas tu saya masukkan bancuhan tepung jagung. Saya letak 1 sudu kecil tepung jagung. Lepas tu kita bancuh dengan air. Tepung jagung ni untuk pekatkan kita punya kuah. Lepas tu kita masukkan tahu lembut. Dan kita kacau lemah lembut saja supaya kita punya tahu tu tak hancur. Akhir sekali kita masukkan aksesori dia. Saya masukkan irisan buah tomato. Ini saya simpan sikit yang masa kita tumis awal-awal tadi. Lepas tu kita masukkan irisan daun bawang. Kalau tak ada boleh skip je lah dua-dua ni. Lepas tu kita kacau-kacau dia sekejap. Dah siap dah kita punya sup tahu lembut. Yang ni memang sangat sedap. Kita makan macam tu pun boleh. Kita makan dengan nasi pun boleh. Okey, selamat mencuba.